Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua guru kelas. Jadi di sini saya ingin berkongsi kepada guru-guru kelas cara untuk kita mengisi ulasan guru kelas di dalam PBD setelah semua guru subjek mengisi subjek masing-masing di dalam PBD. Baik, caranya adalah kita pergi ke pengurusan pentaksiran. Okey, kita klik pengurusan pentaksiran. Step ini sangat penting ya. Kita perlu buat supaya penyelaras PBD dapat mengesahkan pengisian PBD. Ia adalah step yang terakhir sebelum penyelaras PBD dapat mengesahkan PBD sama ada pertengahan tahun ataupun akhir tahun. Jadi guru-guru kelas semua tengok pada bahagian kiri ini ada utama, dashboard tindakan, keputusan, pengurusan. Jadi guru-guru kelas klik pada bahagian pengurusan di sini. Kemudian akan keluar drop down. Klik pada pentaksiran bilik darjah. Akan keluar lagi drop down. Klik pada PBD UASA di sini. Okey, akan keluar senarai kelas untuk guru kelas. Kalau saya kelas tahun 3. Jadi kita lihat ya, tahun 3. Okey. Sedang ditaksir. Maksudnya guru-guru mata pelajaran belum lagi melengkap isi. Tapi nanti apabila setelah lengkap diisi, guru kelas pergi ke bahagian tindakan di sini. Tindakan ada gambar pensel. Klik saja gambar pensel. Kalau saya tahun 3 sedang ditaksir, kita klik pada kemas kini. Okey, kemudian di sebelah kanan ini ada bahagian ulasan guru kelas. Jadi guru-guru kelas boleh mengisi ulasan guru kelas untuk setiap murid yang berada di bahagian ini. Okey. Cikgu klik pada bahagian ini. Okey, boleh mengisi ulasan. Kemudian isi ulasan yang seterusnya pada murid-murid yang lain. Apabila cikgu dah isi, maka dia akan bertukar menjadi warna hijau di sini. Okey? Apabila semuanya sudah berwarna hijau, maka penyelaras PBD dapat mengesahkan, dapat membuat pengesahan PBD dengan jayanya. Jadi, langkahnya begitu mudah sekali. Jadi, saya harap video ini membantu. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe channel ini untuk info pendidikan yang terbaru.